Okey, pukul 1:10, 4 degree. Dah settle oksigen, dah naik jadi 86. Kita akan turun ke satu lembah dalam 4000 meter macam tu. Bawah jalan yang bawah. Lepas tu kita akan naik pula ke Umlingla. Tu dia, berkabus lah. First time berkabus. Kita nak turun bawah tu, jalan nampak ke tak tu. Dan wow, highest oxygen cafe. Leopard. Tu kita turun tadi tu. Tapi jalan dia tak curam, tak apa, bagus lah. Dia buat zigzag macam tu, cantik jalan ni. Kalau buat curam-curam ni, lori, kereta semua tak boleh naik. Memang motorable lah. Highest motorable lah. Tadi Potila 6 highest motorable road lah. Ni snowflake duk turun ni, duk masuk mata. Ada je snowflake. Tutup visor, snowflake banyak. Ada putih ke? Ada, cuma buka visor. Tak nak. Ayah kena ketak. Oh ni dekat visor ada. Tu geng bawah dia orang jalan dulu tadi. Ngantuk lagi ke? Tarik nafas Tuhan. Dah turun banyak dah ni, telinga pun dah kebas lah. Ya. Oh, dah sembunyi balik lah. Oh, ya. Bawah tu ada tuan dia tadi. Oh, subhanallah. Tak ambil gambar tu. Ambil gambar tu, kau hilang ngantuk. Cantiknya. Awan pun dah kurang lah sikit. Alhamdulillah. Langit pun dah biru cantik. Okay, 3.40. Pilihan oksigen lu 60. Menaik van. Jalan rata, jalan elok kan. Elok tapi tinggi lagi daripada tadi. Landmark dia jalan ni, apa, jambatan ni, simpang ke Umlingla. Welcome to the world highest motorable road. InsyaAllah lagi 23 km, 24 km kita. Kalau tengok view ni tak tahu nak cakap apa lah kan. Tak tahulah video macam mana. Kalau nak betul-betul feeling, kena datang lah. Kena datang sendiri lah. Masya Allah. Macam ada jalan off-road bawah tu. Nak ke Umlingla ni. Ada lagi 7 km, InsyaAllah. Sekarang ni mungkin dah cecah 5,000 lebih lah. Suhu pun dah turun jadi 14. Matahari menyebelahi kita. Alhamdulillah, hari ni sunny day. Wah, itu dia jalan dia. Pas je kat mana? Pas je tak tahu. Tapi itu jalan off-road tu kalau nak datang. Oh, ada. Wah, tengok dah tak ada apa. Jalan ni tak ada dalam Google Map ni. Sebabnya kita Google nak sampai Umlingla tak keluar. Atas tu lah, saja atas tu. Nampak jalan tu? Tu ada satu motor kat tengah tu. Climbing, kita tak boleh laju. Takut nanti tiba-tiba je oksigen tangkap, masak kita. Memang ada backup belakang van tu. Tapi itulah, berhati-hati dalam apa juga keadaan. 90,000 feet to reach 90,034. Kita dah masuk kawasan bersalji ya. Bro, in service of the nation.
Feel the curve. Don't hug the curve. Don't hug them. Hardest climb. Omling lah. Sejuk right. Glove ni tak tahan. Almost there. Almost there. 1000 meter to reach Omling lah. InsyaAllah. Subhanallah. Omling lah. Omling lah. Omling lah. All highest oxygen cafe. Alhamdulillah. Okay, 4:53 kita dah turun dari Omling lah. Nak ke signboard Everest Base Camp. Masya Allah, subhanallah, sejuknya ya Rabbi. 5 degree. Kalau ikut motor di 5 degree, kita di ketinggian 5,700 meter aras laut. Masya Allah. Pilihan kita masih tak segar. Dah ambil oksigen 2 round dah pun masih belum okey. So masa dekat bawah boleh kot naik. Alhamdulillah. Tahniah semua Himalayan Offroad, ahli-ahli geng. Tadi kita dah solat semua dah. Okay. So sekarang ni kita nak terus je lah pergi ke tu. Ke gelap sikit lah. Nak sampai ke desert tu. Oh sini. Ini. Boleh. 1, 2, 3. Okay. Betul. Kau pakai tadi. Thank you. Hati lah. Jalan. Dah, jom, turun. Jom. Kenapa, pancik? Pancik? Oh. Hai, malam-malam. Gila kau.